Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang ni bersama seorang yang saya dahulunya tonton dia dekat YouTube non-stop pasal nak dapat ilmu, nak dapat information, nak belajar mengenai Parti Keadilan Rakyat. Saya belajar melalui dia. Pasal saya dengar video dia, dia bagi penerangan daripada studio kecil ke studio besar ke studio wow sekarang ni dia ada Syed Shah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kat Syed kerana banyak membantu saya. Saya orang baru kat sini. Jadi banyak belajar daripada Syed Shah. Dan saya rasa kita jangan berhenti belajar. Apa-apa benda pun, tak kira awak lama atau baru, kita terus belajar. Betul, Syed? Pasti. Itu belajar ilmu ini sehingga ke liang lahat, jangan pernah berhenti. Betul. Saya yakin dengan bakat dan kepimpinan yang ada pada Datuk Aflin, ia akan mampu memberikan nilai tambah yang kuat kepada keadilan. Kerana keadilan mempunyai dinamik yang terbuka, harus menerima semua pihak. Betul. Maka kita tak boleh tepu, kita tak boleh tutup jalan ini, hanya orang itu, orang ini, tak boleh. Kita kena buka jalan kepada orang. Tentu bakat-bakat baru seperti Datuk Aflin inilah yang perlu kita raikan. Maka saya nak minta tolong kepada kawan-kawan kita, orang lama yang kenal saya. Ini sahabat saya di Titi Wangsa, sahabat saya di Setiawangsa, Datuk Aflin Shauki, calon ketua Sabang, calon ketua cabang nombor 1. Titi Wangsanya awak. Awak Titi Wangsa. So, sebab Titi Wangsa dengan Setiawangsa ni dekat. Betul. So, calon Titi Wangsa, ketua cabang Titi Wangsa, Titi Wangsa adalah Syed Shah nombor 2. So ingat kepada kawan-kawan saya dan kawan-kawan parti yang dah EKYC di Titi Wangsa, inilah orangnya yang saya yakin sangat banyak ilmu yang boleh membantu kawasan kita. Setiawangsa pula jangan lupa, Datuk Aflin calon nombor 1.